Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan tadabbur kita pada pagi ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Baik, insyaAllah tadabbur kita pada pagi ini adalah surah Al-Baqarah ayat 34 sehingga 36. Kita akan sambunglah cerita berkenaan dengan Nabi Adam dan syaitan di dalam surah Al-Baqarah ni lah. Jadi sebelum Nam jemput Hamzah untuk memberikan tadabbur, nak akan mulakan dengan bacaan Al-Quran dulu, ayat 34 dan sehingga 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. Nak bacakan maksud dia. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, beri hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Ia enggan dan takbur dan menjadikan ia dari golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan isterimu di dalam syurga dan makanlah dari makanannya sepuas-puasnya apa sahaja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampirinya, maka akan jadilah kamu dari golongan orang-orang yang zalim. Setelah itu, maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebahagian dari kamu menjadi musuh kepada sebahagian yang lain. Dan kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan hingga ke suatu masa, iaitu mati. Baik, tanpa membuangkan masa, Ana menjemput Ustaz Hamzah untuk meneruskan sesi tadabbur kita pada pagi ini lah. Terima kasih Azad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi daripada ayat yang Azad baca tadi, ayat 34 hingga 36, yang kita akan kaji dan kita akan korek dan kita akan tadabbur setiap satu perkataan dan setiap ayat, insya-Allah. Jadi daripada ayat 34, tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yakni hal ini merupakan yakni ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Hal ini merupakan penghormatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala buat Adam dan dapat dilimpahkan kepada keturunannya, iaitu ketika Allah memberi tahu bahawa dia telah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud menghormati Adam. Ini sujud tu bermakna hormat, bukan kiblat ataupun penyembahan. Kenyataan ini diperkuat pula oleh banyak hadis yang menunjukkan bahawa hal tersebut benar-benar terjadi. Antara lain ialah hadis mengenai syafaat yang telah disebutkan di atas, dan hadis yang mengisahkan Nabi Musa, iaitu, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Adam yang telah mengeluarkan diri kami dan dirinya sendiri juga dari syurga, ketika Musa telah bersua dengannya
Musa berkata, engkaukah Adam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangan kekuasaannya sendiri, dan dia meniupkan sebahagian dari rohnya kepadamu dan memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepadamu. Nabi Musa tanya kepada Nabi Adam. Hadis ini secara lengkap akan ditengahkan. Okay. Pada awalnya, Iblis itu merupakan suatu golongan dari kalangan para malaikat. Mereka dikenal sebagai sebutan jin. Iblis diciptakan dari api yang sangat panas, yakni jin yang berada di antara para malaikat. Nama-nama nama Iblis ni banyak pendapat lah. Ada yang dikatakan nama dia Al-Haris, dan ada yang dikatakan nama dia Azazil. Banyak pendapat. Tapi yang paling paling kuat adalah Azazil. Hmm. Pada mulanya Iblis ni ditugaskan sebagai salah seorang penjaga syurga. Tapi malaikat semuanya diciptakan daripada cahaya, nur, yang berbeza, daripada golongan Iblis. Jadi Ibnu Abbas melanjutkan bahawa jin yang disebutkan dalam Quran diciptakan dari nyala api, yakni dari lidah api yang paling hujung bila menyala, warna merah-merah itu, merah-merah terang. Sedangkan manusia diciptakan daripada tanah liat. Makhluk yang mula-mula menghuni bumi adalah jin sebelum manusia, sebelum Nabi Adam diciptakan. Lalu mereka membuat kerosakan, mengalirkan darah, sebagian daripada mereka membunuh antara sesama lain. Maka Allah mengirimkan kepada mereka Iblis bersama sejumlah pasukan dari para malaikat. Mereka yang diutus melakukan tugas ini dari kalangan makhluk yang dikenal dengan nama jin. Iblis bersama para pengikutnya dapat menumpaskan makhluk jin hingga mengejar mereka sampai ke laut-laut, pulau-pulau dan puncak-puncak bukit. Itu yang kalau kita tanya orang dulu-dulu, memang banyak jin, banyak hantu lah orang kata. Banyak hantu dekat bahagian laut, bahagian puncak-puncak bukit ni. Tempat tu keras sikit. So, setelah itu Iblis dapat melakukan tugas tersebut, akhirnya dia merasa bongkak, rasa tinggi diri dan mengatakan aku telah melakukan hal yang belum pernah dilakukan oleh sesiapa pun. Tapi Allah tahu dalam hati Iblis tu, dia rasa bongkak, dia rasa tinggi diri. Sedangkan para malaikat yang bersama ni tak tahu pun pasal benda tu. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat yang pernah diutus ni bersama Iblis, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Para malaikat menjawab, kenapa engkau nak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah seperti kerosakan yang pernah dilakukan oleh makhluk jin, dan banyaknya darah mengalir kerana perbuatan mereka. Allah berfirman, qala inni a'lamu bima la ta'lamun wa ma qala inni a'lamu bima la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, yakni aku mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati Iblis, hal-hal yang tidak kalian ketahui, iaitu sifat takabur dan tinggi diri dalam diri Iblis. Lalu Allah memerintahkan agar dihadapkan kepadanya tanah liat untuk menciptakan Nabi Adam. Kemudian tanah itu dihadapkan kepadanya, maka Allah menciptakan Adam dari tanah liat, yakni tanah yang baik, berasal dari lumpur hitam yang diberikan bentuk. Sesungguhnya pada mulanya dari tanah, kemudian menjadi tanah liat yang diberi bentuk. Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu dengan kekuasaan tangannya sendiri. Adam didiamkan tergeletak selama 40 malam berupa jasad, sedangkan Iblis selama itu selalu menentanginya dan memukulnya dengan kaki. Maka tubuh Adam mengeluarkan suara seperti timika, seperti yang disebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 14, yang bermaksud dari tanah kering seperti tembika, yakni berbentuk sesuatu yang berongga yang tidak berisi. Kemudian Iblis memasuki mulutnya dan keluar dari duburnya, lalu masuk dari duburnya, keluar daripada mulutnya.
Selanjutnya Iblis mengatakan, kamu bukanlah sesuatu yang dibunyikan, dan kerana apa kerana apakah kamu diciptakan? Seandainya aku menguasaimu, nescaya aku dapat membinasakanmu. Dan seandainya kamu dapat menguasaiku, nescaya aku akan membangkang terhadapmu. Ketika Allah meniupkan ke dalam tubuhnya sebagian dari rohnya, hal ini dilakukan mulai dari bagian kepala, maka tidak sekali-kali sesuatu dari tiupan itu mengalir dari dalam tubuhnya, melainkan berubah menjadi daging dan darah. Ketika tiupan sampai pada bagian pusat, maka Adam memandang ke arah tubuhnya dan ia merasa kagum dan apa yang ia lihat pada tubuhnya. Lalu Adam bangkit, berdiri, tetapi tidak mampu. Hal ini dimaksudkan dengan firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 37 yang bermaksud manusia telah dijadikan bertabiat tergesa-gesa. Maksud terburu-buru di sini tidak mempunyai kesabaran dalam menghadapi kesukaran dan juga kedekaan. Setelah peniupan ruh ke dalam tubuhnya telah selesai, maka Adam bersin. Lalu mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin melalui ilham dari Allah. Maka Allah berfirman, semoga Allah mengasihani kamu, hai Adam. Yarhamkallah. Allah pun sebut Yarhamkallah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat yang bersama dengan iblis tadi secara khusus. Bukan seluruh malaikat yang berada di langit. Sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka semuanya sujud. Fasajadu illa iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbara. Ia membangkang dan takabur kerana di dalam dirinya telah muncul sifat takabur dan tinggi diri. Iblis berkata, aku tidak mahu sujud kerana aku lebih baik daripada dia dan lebih tua serta asalku lebih kuat daripada api dan dia daripada tanah. Qala inni khairum minhu. Iblis cakap, qala inni khairum minhu. Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Engkau telah menciptakan aku daripada api sedangkan dia diciptakan. Sesungguhnya api lebih kuat daripada tanah liat. Setelah iblis menolak sujud kepada Adam, maka Allah menjauhkannya dari seluruh kebaikannya dan menjadikannya setan yang terkutuk sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Jadi cerita ni dilanjutkan dalam surah As-Sad ayat 71. Silap. 74. Yang bermaksud Allah berfirman, hai iblis, apa yang menghalangmu daripada turut sujud kepada Adam? Dan aku telah menciptakan dengan kekuasaanku, dengan tanganku. Adakah engkau berlaku sombong dan takabur? Ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? Iblis cakap, qala ana khairum minhu, khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Semuanya aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah berfirman, keluarlah engkau daripadanya. Keluarlah engkau daripada syurga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang direjam, makhluk yang diusir. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, dan engkau menerima laknatku sehingga hari kiamat. Allah berfirman. Iblis cakap, iblis sambung. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, ya Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan, ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya dengan permohonan itu, maka sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh.
ila yaumil waqtu ila yaumil waqtil ma'lum, hingga ke hari yang masih termaklum. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaanmu, wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. La'ughwiyannahum ajma'in. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Yang ikhlas menyembahmu. Qala fal haqq wal haqq aqul. Maka aku, Allah berfirman, maka akulah Tuhan yang sebenar-benarnya dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Kita tengok dekat sini, walaupun iblis melanggar perintah Allah untuk sujud sebagai penghormatan kepada Nabi Adam dan direjam dan dilaknat, walaupun dilaknat, syaitan tahu dia nak minta kat siapa, sebab dia ada satu Tuhan je yang dia boleh minta. Jadi dia cakap, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia cakap, kau tangguhkanlah aku, jangan masukkan aku terus dalam neraka. Tangguhkanlah aku untuk aku menyesatkan mereka. Allah cakap, okey, boleh. Tetapi illa ibadaka minhumul mukhlisin. Engkau boleh menyesatkan mereka kecuali hamba-hambaku yang ikhlas dalam amal kebaikan mereka. Tengok betapa baiknya Allah. Orang yang makhluk yang ingkar pun dia masih lagi tolak ansur. Baiknya Allah. Okey. Jadi kita sambung. Jadi kat mana? Okey. Iblis berkata, aku tidak mahu sujud kerana aku lebih baik daripada mereka dan lebih tua serta asalku lebih kuat, ilmuku lebih banyak. Setelah iblis menolak sujud kepada Adam, maka Allah menjauhkan dari seluruh kebaikan dan menjadikannya syaitan yang terkutuk sebagai hukuman atas kedurhakaannya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh benda, iaitu nama-nama yang dikenal oleh manusia. Misalnya manusia, binatang, bumi, dataran rendah, laut, gunung, keledai. Semua nama-nama itu Allah dah ajarkan dekat Nabi Adam. Serta lain-lainnya yang serupa dari kalangan makhluk hidup dan selainnya. Kemudian Allah mengemukakan nama-nama tersebut kepada para malaikat yang tadinya bersama iblis, iaitu mereka yang diciptakan dari api yang sangat panas. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maksudnya jelaslah. Jelaskanlah kepadaku nama semua benda itu. Dan firmannya selanjutnya, jika kalian memang orang-orang yang benar. Yakni jika memang kalian mengetahui apa aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi, ketika para malaikat mengetahui bahawa Allah murka terhadap mereka kerana mereka berani mengatakan hal yang gaib, padahal tiada yang mengetahui perkara gaib selain Allah semata-mata, dan mereka tidak mempunyai pengetahuan mengenai ini. Lalu mereka berkata, Maha suci engkau. Kalimat ini mengandung makna menyucikan Allah, bahawa tiada seorang pun yang mengetahui hal gaib kecuali hanya dia semata-mata. Dalam kalimat selanjutnya, para malaikat mengatakan, kami bertobat kepadamu. Tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Al-Baqarah ayat 32. Kalimat ini mengandung makna kebersihan diri mereka dari pengetahuan mengenai hal gaib. Tiada yang kami ketahui melainkan apa yang telah engkau ajarkan. Nama-nama tersebutlah seperti apa yang telah engkau ajarkan kepada Nabi Adam. Okey. Okey. Kita pergi ke ayat seterusnya, ayat 35.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah kamu dan istrimu di syurga ini dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kalian suka. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini. Hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, memberitakan kehormatan yang dianugerahkan kepada Adam sesudah memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepadanya, lalu mereka sujud kecuali iblis, bahawa dia memperbolehkan baginya surga untuk tempat tinggalnya di mana pun yang dikehendakinya. Adam boleh memakan makanan yang disukainya dengan berleluasa, yakni dengan senang hati, berlimpah dan penuh dengan kenikmatan. Hmm. Daripada Abu Zar yang menceritakan hadis berikut, aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut Adam? Menurutmu, Adam, apakah dia seorang nabi? Rasulullah SAW menjawab, ya, dia seorang nabi lagi rasul. Allah berbicara dengannya secara terang-terangan dan Allah berfirman, diamilah oleh kamu dan isterimu syurga ini. Syurga yang ditempati oleh Adam ini masih diperselisihkan apakah syurga di langit ataupun syurga di bumi. Tapi yang tu um, bukan kita punya hak untuk tahu yang surga ada di langit ataupun di bumi. Itu semua daripada Allah punya pengetahuan. Kita, kita tak berhak tahu. Yang kita buat dekat atas dunia ni cuma beramal soleh dan ikut arahan Allah. Konteks ayat menunjukkan bahawa Siti Hawa diciptakan sebelum Adam memasuki surga. Hal ini telah dijelaskan oleh Muhammad Ibn Ishaq dalam keterangannya. Ketika Allah telah selesai dari urusannya mencaci iblis, yang tadi itu, sesungguhnya engkau adalah makhluk yang direjam. Ya. Setelah selesai dari urusan mencaci iblis itu, lalu Allah kembali kepada Adam yang telah diajari semua nama-nama tersebut, kemudian berfirman, hai Adam, sebutkanlah nama benda-benda itu. Sampai dengan firman-Nya, sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Muhammad Ibn Ishaq melanjutkan kisahnya. Setelah itu ditimpakan rasa ngantuk kepada Adam. Menurut keterangan yang sampai kepada kami dari kaum ahli kitab yang mempunyai kitab Taurat, juga dari kalangan ahli ilmu, selain mereka yang bersumber dari Ibnu Abbas dan lain-lainnya, kemudian Allah mengambil salah satu daripada tulang iga sebelah kirinya dan menampal tempatnya dengan daging. Sedangkan Adam masih dalam keadaan tertidur. Lalu Allah menjadikan tulang iga ni itu isterinya, iaitu Siti Hawa, berupa seorang wanita yang sempurna, agar Adam merasa tenang hidup dengannya. Ketika tidur dicabut dari Adam, maka Adam terbangun. Ia melihat Siti Hawa telah berada di sampingnya. Lalu ia berkata, menurut apa yang mereka dugakan. Tetapi Allah yang lebih mengetahui kebenarannya. Oh dagingku, oh darahku, dan isteriku. Lalu Adam merasa tenang dan tenteram bersama Siti Hawa. Setelah Allah mengkahwinkan dan menjadikan rasa tenang dan tenteram dalam diri Adam, maka Allah berfirman kepadanya secara langsung, hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini dan makanlah makanannya yang sebanyak mungkin. Lagi baik di mana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Menurut pendapat lain, penciptaan Siti Hawa terjadi sesudah Adam masuk syurga. So, penciptaan Siti Hawa ni juga banyak pendapat. Ada yang kata Siti Hawa terjadi sesudah Adam masuk syurga. Ada yang mengatakan Siti Hawa um, sebelum Adam masuk syurga. So, banyak pendapat. Adam berjalan dalam syurga.
Okay. Disebutkan setelah iblis diusir dari syurga dan Adam ditempatkan di dalam syurga, maka Adam berjalan di dalam syurga dengan perasaan kesepian sebab tiada teman hidup. Ada yang membuatkan dia merasa tenang dan tenteram dengannya, yakni dengan Siti Hawa. Kemudian Adam tidur sejenak. Setelah terbangun, ternyata di dekat kepadanya. Ini pun salah satu kisah juga, salah satu pendapat juga. Setelah terbangun, ternyata di dekat kepalanya terdapat seorang wanita yang sedang duduk. Allah lah yang telah menciptakan dari tulang iganya Adam. Lalu Adam bertanya kepadanya, siapakah kamu? Hawa menjawab, seorang wanita. Adam bertanya, mengapa engkau diciptakan? Hawa menjawab, agar kamu merasa tenang dan tenteram bersamaku. Para malaikat bertanya kepada Adam seraya menguji pengetahuan dicapai oleh Adam. Siapakah namanya, wahai Adam? Adam menjawab, dia bernama Hawa. Mereka bertanya, kenapa dinamakan Hawa? Adam menjawab, sesungguhnya dia dijadikan dari sesuatu yang hidup. Seterusnya berkaitan dengan pokok 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 yang disebut ke dalam ayat ni, juga banyak pendapat, iaitu ulama berselisih pendapat yang mengatakan bahawa pokok ni adalah, ada yang mengatakan pokok zaitun, pokok tin, pokok anggur. Banyak pendapat. Okey, kita pergi kepada ayat seterusnya. Ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Setelah itu maka syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmatnya yang mereka telah berada di dalamnya, dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian dari kamu menjadi musuh kepada sebagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta mendapat kesenangan ke suatu masa. Jadi fa'azallahu masyaitanu anha. Kalimah azallah daripada kata dasar zalal yang bermaksud bergerak dari tepi ke tepi, gelincir, melakukan kesalahan, kurang baik, pemindahan. Okey. Perhatikan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mempertanggungjawabkan ke atas kedua-duanya sekali. Dari segi ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kedua-duanya mempunyai tanggungjawab yang sama. Kisah ini berbeza dengan kisah yang dalam penceritaan orang Kristian, kerana mereka berpegang kepada bahawa Hawa lah yang telah menggoda Adam. Dalam Bible Kristian dikatakan Hawa yang menggoda Adam. Hawa yang menggoda Adam, yang membolehkan Adam turun ke dunia untuk makan pokok tersebut, untuk makan daripada pokok tersebut. Maka ibu kita Hawa dipersalahkan amat melampau, sehingga mereka membuat tuduhan yang punca segala kejahatan berpunca daripada Hawa. Kalimah evil, perkataan evil tu diambil daripada nama Eve. Eve dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu adalah, dalam bahasa Arab adalah Hawa. Hawa, Eve. So daripada perkataan Eve tu, orang Kristian buat perkataan evil. Kejahat. Namun bukan begitu pegangan kita dalam Islam. Kita percaya kedua-dua mereka sama dipertanggungjawabkan di atas kesalahan tersebut. Jadi siapa pula syaitan? Adakah pelakon keempat selepas Nabi Adam, Hawa dan Iblis? Tidak, kerana syaitan ini merujuk kepada Iblis. Nama khas dalam IC dia adalah Iblis. Syaitan itu merupakan sifat. Kata dasar dengan syaitan yang bermaksud jauh daripada sesuatu, berpaling dalam melawan. Syaitan seseorang yang terlalu bangga diri, tidak percaya, terbakar atau ular. Maka syaitan adalah sifat, bukan nama atau satu entiti. Cuma bila kalimah as-syaitan dalam ayat ni
yang digunakan seperti dalam ayat merujukkan kepada iblis kerana ada alif lam ma'rifah di situ, asy-syaitan. Sekiranya kalimah syaitan saja tanpa alif lam ma'rifah yang digunakan, ia merujuk kepada jenis makhluk yang mempunyai sifat syaitan. Okey. Okey. Oleh itu kalimah syaitan sebenarnya adalah kata sifat yang dinakalkan kepada sesuatu yang buruk sifatnya, tidak kira sama ada manusia, jin, haiwan, penyakit ataupun sesuatu yang berkaitan dengannya. Namun terma syaitan lebih utama digunakan terhadap jin dan manusia. Ramai yang tak tahu dan pelik bila kita beritahu hal ini kerana mereka sangka syaitan ini satu jenis bangsa makhluk. Mereka sangka ada manusia, malaikat, jin dan juga syaitan. Tapi tidak, sebenarnya makhluk yang ada akal hanya tiga saja, iaitu jin, manusia dan malaikat. Maka syaitan ini boleh jadi dalam kalangan jin dan juga kalangan manusia. Benar, jangan pelik, manusia pun ada juga syaitan. Dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas, iaitu pembisik dan penghasut dalam kalangan jin dan manusia. Okey. Okey. Setelah iblis enggan sujud kepada Nabi Adam, maka Allah telah menghalau iblis dari syurga. Apabila dihalau, iblis memandang perkara itu terjadi berpunca daripada Adam. Sebab itulah iblis menyimpan dendam kesumat terhadap Nabi Adam. Malah bukan baginda saja, tetapi seluruh anak cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Dia memang dendam. Supaya nanti akhirnya manusia akan masuk ke dalam neraka bersama-sama ni. Kerana itulah dia minta dipanjangkan umur dan dibenarkan oleh Allah untuk iblis menggoda anak cucu Adam. Ini adalah sebagai dugaan dan ujian bagi manusia. Allah berfirman tentang azam iblis ni dalam surah Al-Hijr ayat 39, yang bermaksud iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat." Yakni membuat tipu helah kepada perbuatan yang jahat lah di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi bagaimanakah Nabi Adam alaihissalam telah boleh terjerumus ditipu oleh iblis, sedangkan iblis sudah dihalau dari syurga? So, ini pun ada banyak pendapat. Pertama, Allah membenarkan iblis untuk memasukkan hasutan ke dalam fikiran Nabi Adam alaihissalam. Maka walaupun dia tidak berjumpa dengan Nabi Adam, tetapi dia masih lagi boleh menghasut dari jauh. Okey, yang kedua, mungkin iblis sebagai sejenis jin mempunyai kebolehan untuk bertukar rupa kepada makhluk lain seperti ular atau lainnya yang berjaya masuk ke dalam syurga. Mungkin kerana penyamaran inilah yang menyebabkan Nabi Adam tidak mengenali iblis. Atau mungkin Nabi Adam AS tetap kenal iblis, tetapi mungkin telah terlupa yang iblis adalah musuhnya dan dia pandai menipu dengan licik sekali. Lalu Nabi Adam AS telah termakan hasutan iblis. Okey, ini kerana cara penipuan iblis ini seolah-olah mereka berdialog seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 20 hingga 21, yang bermaksud maka syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup daripada mereka, iaitu auratnya, dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu. Iblis menghasut, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam syurga. Tengok tipu helah dia. Tipu dia luar biasa sebenarnya. Dan sambung, dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Syaitan claim dia bagi nasihat, padahal dia buat tipu helah. Tengok, bijak. Syaitan telah berkomunikasi dengan Nabi Adam AS, menceritakan serta menipu dengan berkata yang dia telah dihalau dari syurga. Dia menasihati Nabi Adam AS supaya jangan jadi sepertinya. Konon dia bagi nasihat, tapi sebenarnya dia buat itu pergilah. Supaya Nabi Adam, cara dia mengajar Nabi Adam cara untuk kekal dalam syurga. Okey, dalam surah Toha pula ayat 120, yang bermaksud kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat
kepada mereka berdua dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian, syajaratil khuld, pohon keabadian, khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Namun Nabi Adam AS kata yang baginda tidak boleh makan pokok tersebut sebab baginda masih ingat bahawa Allah Allah berfirman dan telah melarangnya menghampiri pokok tersebut. Iblis kata, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menyekat dia dan kerana dia tidak makan pokok itulah yang menyebabkan dia dihalau dari syurga. Tengok dia menipu. Oleh kerana rayuan dan bisikan iblis itu datang bertalu, lalu akhirnya Nabi Adam AS pun termakan pujukan iblis. Tambahan pula iblis mengaku dia sebagai penasihat dan bersumpah pula dengan nama Allah. Nabi Adam AS tidak menyangka orang yang bersumpah dengan nama Allah sanggup menipu. Maka baginda telah terpedaya dan termakan dengan pujukan iblis. Jadi cerita cerita tentang Nabi Adam dihasut oleh iblis ni banyak pendapat juga, ataupun ada juga daripada kisah-kisah ada juga dalam Bible orang Kristian tak silap. Okay? Ustaz Syukri ataupun Haji Nicholas mungkin selepas ni boleh kongsikan sedikit sebanyak tentang cerita dalam Bible, insyaAllah. Okay. So kita sambung. Begitulah Nabi Adam AS akhirnya telah memakan pokok larangan. Bila baginda makan, baginda pun mengajak Hawa memakannya. Bimbang pula Hawa tak makan. Mereka akan berpisah sebab syaitan cakap, kalau kau makan pokok ni, kau akan kekal kat dalam syurga. So dia pun ajak Hawa. Akan tetapi dalam tafsir lain dikatakan bahawa iblis menggoda Hawa. Dan Hawa pula yang menyebabkan Nabi Adam. Ada juga tafsir lain mengatakan begitu. Itu adalah fitnah kepada Hawa kerana ia memburukkan kaum wanita. Itu semua adalah karut. Padahal dalam Al-Quran dikatakan Nabi Adam alaihissalam lah yang makan pokok, yang makan dulu pokok itu. Orang Kristian sampai menamakan Hawa dengan nama Eve. Dan daripada nama Eve menjadi evil. Dan dikatakan Eve adalah segala punca kejahatan. Setelah dimakan pokok itu, lalu terlucutlah pakaian mereka dengan sendiri. Telanjanglah mereka berdua, maka tahulah Nabi Adam AS bahawa mereka telah derhaka dengan Tuhan dan Allah telah murka kepada mereka sehingga dilucutkan pakaian kebesaran dan kemewahan mereka. Mereka telah mengambil daun-daun daripada pokok-pokok dalam syurga untuk menutupi tubuh mereka kerana memang sudah dijadikan dalam fitrah manusia. Malu dan menjaga aurat. Okay. Oleh hal yang demikian, ini adalah perjuangan kita untuk menuntut semula kitab Allah dan mencari keadilan yang sebenarnya di atas segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan untuk merampas semula daripada mereka yang telah menzalimi dan menindas di atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ialah. Okey. Allah Subhanahu wa taala mahukan kebahagiaan untuk hamba-hambanya yang beriman dunia dan akhirat, maka hargailah kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita. Dan kita harus ingat yang keindahan dunia yang Allah ciptakan ini merupakan kebanggaan buat Allah. Jadi akhir kalam, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang jelas. Innahu aduwwum mubin. Musuh yang jelas. Kita jangan terpedaya dengan syaitan. Sebab dia memang daripada azali lagi. Dia jahat sampailah kiamat. Selepas waktu kiamat tu baru dia puas hati sebab dia boleh menghasut
keturunan Nabi Adam. Dia dendam kesumat daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan ni. So kita jangan ambil remeh pasal syaitan ni. Syaitan ini adalah sifat di mana-mana, boleh dikatakan ada dekat manusia pun ada syaitan, jin pun ada syaitan. Syaitan tu kan sifat jahat. Jadi kita jangan terpedaya dengan hasutan, bisikan mereka. InsyaAllah um, hmm, InsyaAllah kita sama-sama beramal dan meminta perlindungan daripada Allah daripada hasutan dan bisikan makhluk iblis yang direjam ni. Jadi Ustaz Syukri ataupun Haji Nicholas ada nak tambah apa-apa ataupun nak kongsi kisah daripada Bible naratif, mungkin sama-sama kita belajar? Ada ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya ada, tapi sekarang masih dalam kereta memandu. Oh, okey. Tak apa. Kalau macam tu, Haji Nicholas, mungkin? Kalau tak ada, saya serahkan kepada Azhar lah. Saya masuk sikit je lah. Okey. Apa Baik. ni, jazakallah khairan Hamzah, ni berikan tadabbur pagi ni. Dia cerita-cerita mengenai dengan permulaan apa ni, kehidupan kita ni. Dia ada banyak, kalau kita tengok apa ni, riwayat-riwayat dan kalau di kalangan dia Maris pun, umat Islam kita, kalau kadang masuk juga cerita Israeliat tu. Jadi tu kita ingatnya kena berhati-hati bila kita mendengar ataupun kita mengambil pengajaran daripada ayat-ayat kesan mengenai dengan penciptaan Allah, mengenai dengan apa namanya, permulaan dunia. Dan jangan kita terikut-ikut dengan mengkisahan Israeliat yang mungkin kurang tepat. Jadi dari segi sumber kita tu memang sudah banyak sumber yang yang sahih yang kita boleh guna untuk mengambil pengajaran yang sebenarnya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih lah kepada Akhi Hamzan, dan kita teruskan insyaAllah tadabbur kita di masa yang akan datang lah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih, Haji. So, jadi Ramzan nak tambah lagi ke? Tak ada. Okey, nak buka kepada siapa kalau ada nak tambah. Ada yang nak tambah lagi berkenaan dengan cerita Nabi Adam dan Iblis ni lah, dekat syurga sampailah Nabi Adam dan Iblis nanti bersih keluar. Haji Rahman ada yang nak tambah apa-apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 34 apa yang anda dapat tadabbur, kita lihat bagaimana arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memerintahkan malaikat dan juga iblis untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, tetapi ianya diingkari. Iblis telah ingkar ataupun tolak perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Ha. Dan dia dikatakan menyombongkan diri. Ya. Jadi kita kita kena ingatlah, ambil pengajaran daripada sini, sombong, ataupun sifat sombong yang ada dalam diri manusia itu, kita perlu kawal agar maknanya kita hendaklah jauhkan, walaupun sukar, tapi kita perlu berjihad untuk tidak jadi seperti iblis yang telah menolak, tidak mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyombongkan diri. Kemudian anda tengok satu lagi perkara, iaitu jin dan manusia ini diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembah Allah, untuk jadi hamba Allah. Sebelum ni Ana telah jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sembah. Apa dia? Siapa ingat? Apa dia definisi ataupun penanya yang Ana bagi tentang perkataan sembah? Sembah Allah. Siapa ingat? Ana bagi hadiah kalau siapa. Siapa masih ingat? Oh, tak ada. Jadi Ana simpan balik hadiah tu. Jadi sebelum ni Ana bagi tahu sembah Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah boleh kita bahagikan kepada satu. Yang pertama ialah percaya ataupun iman kepada Allah. Dan yang keduanya ialah taat kepada Allah. Ini Ana tak sebut ihsan di sinilah, tapi tak masukkan ihsan. Tapi ini secara mudah untuk kita faham apa yang kita buat. Apabila kita sembah Allah, maka kita ada dua perkara di sini, iaitu yang pertamanya ialah kita beriman. Kita percaya dengan Allah, seperti keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keduanya ialah taat. Taat kepada Allah. Dan dalam ayat ini kita dapati juga apa yang dimaksudkan dengan taat ini. Yang pertama kita dapat lihat dalam ayat 33, 34, Allah Taala memberi arahan, perintah kepada malaikat untuk sujud. Perintah pertama ialah perintah Allah. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-35, Allah Taala perintah juga, tapi perintah ni dalam bentuk larangan. Jadi supaya kita dapat faham bahawa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini meliputi perintah suruhan Allah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.